Ini tak adil, right? TikTok bagi kat UI selalu. Tak apa, tu kita bincang dalam parlimen. Okay, semua cakap 39. So hanya you je dapat 30. Tapi kalau you nak dapat bagi free. You nak bagi siapa? Hai, muka marah terus. Itu I tak pernah, seumur hidup I tak pernah beli benda-benda macam ni tau. Sebab tu ada banyak persoalan. I nak tahu kenapa dia, I tahu lipstick je. Lepas tu tak, I tahu makeup lah, makeup je. Tu kenapa tak ada lip matte lah, lip matte tu ada benda. Lip matte lah, lip matte. Apa? Macam mana pronounce? Lip matte. Lip matte. Lip matte. Okay, lip matte. Okay, so kenapa lip matte? Kenapa bukan lipstick? Kenapa ada matte kat belakang? Okay, merah juga Sumpah muka merah, okay. Matte apa dalam bahasa Melayu? Matte adalah benda macam ni lah, matte. Nampak tak? Dia memang nampak kering dan memang just terletak dah. So bukan kering. Macam dia matte. Macam bukan ada tak kereta kalau orang nak paint kereta kan, dia ada matte. Dia ada apa. Macam tu lah lipstick juga. Betul lah kata macam gloss. Dia pernah nampak? Dia pernah nampak bibir ada kilat-kilat yang macam ada basah-basah. Pernah nampak tak? Pernah, okay. Itu nanti gloss lah. Maksudnya gloss. Tahan jati. Hati ini terus bimbang dan sayang. Rindu tak sudah siang dan pagi. Okey kan? Wah. Dia ada melayang, dia ada jati, dia jadi sayang, dia pagi. Okay, maksud itu I kalah lah. I rasa you punya tu memang A+ lah. So, suara memang jam-jam sikit. Tak tahu nak cakap apa. Cik invite. Okay, cap. Cakap sabar, boleh ba? Cakap sabar. Assalamualaikum. Salam, hai. Kita baru bangun 4, tak apa ke? Tak, kenapa ketawa bila nampak saya join? Is there something wrong with my hair? No, it's just funny sebab tak pernah. Betul. Selalunya berdepan, kali ni berdepan secara virtual. How are you? Good, Alhamdulillah. Sekarang dekat Riyadh ke atau? Saya di Riyadh. Oh, saya di Riyadh. Ya. Apa nak pegang pipi? Sebab saya rasa saya dah tembam. Bukan you banyak jalan ke dekat sana? Banyak jalan, tapi itulah makan tu banyak juga. Tak apa, ini bulan Ramadan. Di bulan Ramadan selalu orang jaga makan. Dan bulan Ramadan dekat Saudi lagi lah banyak berjalan. Faham? Your favourite word, faham? Oh yes. Tapi nak tanya, semua live ni okey tak? Atau dia lag ke? Itulah. Saya ni tak pernah. Tadi saya nak join live pun tak reti sangat. Kena suruh orang tolong. Actually I pun tengah macam nak invite you tu Syah. Tapi nampak dah you yang join. Oh, saya nampak lah. Okay. I ingat macam ada something wrong dengan my TikTok kan. Okay. Ya. So, how's semua so far? Alhamdulillah semua okey. Kita bernasib baik kerana tak dilanda banjir. Ini nak dibandingkan dengan belas-belasan Johor. Tapi tak apa, kita tak payah bincang benda yang semua orang dah tahu kat Malaysia. How's Saudi, how's perform? Sorry, betul-betul. Oh, so 3 kali betul-betul lah. Wow, so lucky. Alhamdulillah. Kali terakhir I perform umrah saya bila kecil. Dulu selepas my mum melanjutkan pengajian dekat UK, bila dah habis, sebelum dia datang berkhidmat kat Malaysia, dia dapat bawa satu keluarga untuk perform umrah. Nah, bila I nak pergi pada tahun 2020, tiba-tiba COVID berlaku. 3 tahun berturut-turut. Paling banyak I doakan you, paling banyak. Thank you very I much. percaya semua orang jealous, paling banyak doakan you. Like setiap masa. That's very kind of you. Seriously, that's very kind of you. Padahal I rasa bersalah every time bila ditanya tolong hantar apa yang nak doa, apa yang rasa sangat bersalah. Sebab rasa macam ada lagi banyak, you know, your family, your son and daughter, your parents. Saya rasa macam bersalah nak ambil slot doa tu. Tak payah rasa bersalah, you tahu I akan doa untuk you. Okay, terima kasih. Sama. Thank you. Yeah, but how's the experience this year? Mana dapat you pergi dengan baby sekali, tu tengok. Okay, banyak benda tadi. It was if you ask me, it was good, tapi maksudnya terlalu ramai seorang, kita ditolak, and especially Didi. Tapi cakap dengan Didi, kita tak kena haram kalau Wow, korang ni memang sangat sportif lah. Aku jadi saya sportif pun orang yang sangat baik lah. Faham? 500 orang beli dalam tempoh masa kurang 20 minit. Oh, orang kata first timer beli memang dapat 30. Oh, so you tak pernah belilah, faham?
Aku dia memang tak pernah. Saya tak pernah beli benda online kecuali on Shopee. Bukan you tak pernah beli Belova lah maksudnya. Oh. Kalau I beli, nanti you marah, you cakap I kasih siapa? Tadi you dah tegur dah. Okay. Sekejap. Sedih ke apa? Kata sedih tak? Tak, kejap lagi Bella buka balik. Sekejap. Kita ada lagi 15 minit macam tu insyaAllah. Oh, dia kena blok lah. Dahan jati. Hati ini terus bimbang dan sayang. Rindu tak sudah siang dan pagi. Okey kan? Wah. Dia ada melayang, dia ada jati, dia jadi sayang, dia pagi. Okay. Maksud itu I kalah lah. I rasa you punya tu memang A+ lah. I punya ubur-ubur kelili memang tercampak jauh. Okay dah. So you dah balas okay. Okay, Jai, you pernah tak buat, I teringin nak buat fikir tu dengan you. Kita ada lagi like ya. Ada dalam mana tak? Fikir? Didi dengan Jack selalu buat. Tak. Tak ada. Saya tak tahu boleh. Saya rasa main tak boleh lah sebab my account dia dah. So macam semua orang boleh kasih topi semua benda kat you, kami tak boleh. Oh, memang tak boleh kan? Sebab apa, my account dah diklasifikasikan sebagai account ahli politik. Oh, tak boleh buat sebab account ni dah rasa. Oh, alah. It's okay. Bukannya berakhirnya dunia. Tak adalah berakhir tapi tak ada. Ya Allah. Tak, nanti kita pakai phone Jack bila berjalan. Tu dia boleh. So I nak main benda tu. Gila. Wah, tengok ada cikgu bahasa Melayu kata pantun A+. Terima kasih cikgu. Ya, mesti nak balas. Tapi over sampai 4 rangkap. I nak fikir sekarang macam 4 rangkap ni. Orang buat 8 rangkap, 6 rangkap tau. 4 tu minimum. Ada pantun tak ada? Itu lagi. I nak pasal muar. Dia kan ada pasal muar. Semua. Lagi kan Muar. Kalau muar, nak muar setia bukan, tak ada. AR. okay. Ada. Ini jap dulu, betul kan? Saya dah boleh dapat dah. Okay. I dulu. Yalah, mesti kena dulu. Menulis. Okay. Pak rangkap ke? Dia kena. Ayat. Orang muar pulang ke muar. Sampan berlaku, pulang ke pagi. Hati yang baik disayang semua. Kasih yang tidak akan berbelah bagi. Oh, okey. Saya kalah. Dia power lah. Semua. Wah. Oh. Muar nak. Saya nak guna muar dulu. Dah guna muar dah. Saya tulis sikit. Main macam dia. Macam terlalu. Pagi tenang di kota muar. Langit cerah, redup bercahaya. Rindu ini makin nyata bila teringat senyumanmu yang setia. Itu Pak rangkap lah. Wah. Didi gelak dah. Gelak Didi. Dah dia kasih ubur-ubur kan lele. Okay, I ada last. Dah cukup lah tu. Ada. Bawa peti dari muar, peti berisi pakaian raja. Kalau hati sudah suka, serba-serbi indah sahaja. Betul? Okay, saya menang. Kira menang lah, tak apa. Dalam nasi. Yelah, tak pernah pantun orang. Selalu ubur ikan lele. So macam kena 4 rangkap tu macam ubur ikan lele kan macam ubur ikan lele selamat buka puasa le. Kan boleh. Betul lah. Tak kena tulis. Dan kali kena belajar buka buku nota balik. Dia memang saya menulis. Kenapa saya tengok dia menulis dalam flat dia menulis. Dalam kereta dia menulis. Bagus, it keeps your mind moving. Okay, tak payahlah nak tunjuk benda-benda macam ni ya. Apa yang nak tunjuk tu? Jangan menulis. So mungkin lepas tu boleh jadi penulis pantun ke, di Dewan Bahasa ke apa ke? Penulis pantun saya tak layak lah. Tapi penulis memang suka. Saya ada tulis, ada karangkan 2 buku. Saya nak terus menulis.
Ya, belajar politik pun saya jadi pegawai pendidik, so I definitely research. Today, how's your raya preparation? Okay. Dia preparation, tak ada preparation. Tak apa, itu nanti. Ya, dengan my family lah tu je. Tak ada preparation. Tahu. Lalu my mom makan apa? Bawa kuih raya semua kan. Kali ni kita semua busy, semua anak beranak semua dah kerja kan. Ya. Betul. Jadi kita buat TikTok tau, raya. Ha? Kau nak tak buat TikTok raya? Dia TikTok raya pula. Kena, raya tu dah rasa. Oh, like the short fun TikTok video ya. Kita ada buat last year dengan my family. Ya. Okay lah, my mom agak sporting dalam bab tu. Tulis kamus? Nak tulis kamus apa? Ya, tapi dulu memang I was such a nerd yang memang I akan baca kamus tau. Sebab I nak apa tingkatkan. Kita kamus sama, I pun baca kamus. I bawa kamus. So I wanted to improve for my English. So sebab perbezaan pembahas di Malaysia atau bukan sekat Malaysia lah, negara-negara di Asia dibandingkan dengan negara-negara barat daripada Oxford, Cambridge, Harvard, orang sentiasa akan terhadapan kerana bukan setakat penguasaan pengetahuan tetapi mereka boleh merumuskan satu hujah tu yang sangat kompleks dalam 15 saat kerana penggunaan bahasa yang sangat luas. So they can summarize. Contoh, kalau kita nak kata, we need to work remarkably hard so that there will be emotional closure, only then can we move forward. Dia guna satu kataan je, catharsis. Because that's how extensive their word bank is. Saya banyak baca kamus dulu, akhirnya saya dapat tawan dunia perbahasan dan membawa lalu gemilang ke persada dunia. Semua benda je nak tawan, kena balu. Semua. Inilah. Kita kena ada jiwa untuk menawan dunia-dunia yang berasingan. Ya. You guys should really watch Netflix. Netflix ni HBO pasal Ottoman Empire. Kita akan dengar sumber rujukan kepada Mahmud the Conqueror, atau dalam bahasa kita dipanggil Sultan Abdul Fatih yang berjaya menawan kota Constantinople. Tapi kita tahu benda tu je, kita tak tahu sejarahnya. Bagaimana dunia Islam menawan dunia sains dan teknologi. So please read up, please watch it. Kalau boleh dekat Netflix, daripada kita tengok cerita-cerita yang bela itu cerita romantik K-pop, Korea ni, tengok Ottoman Empire. Or watch more documentaries. Saya baca komik kan. Sini baca komik dia. Apa yang baca kan? Apa komen belakang? Tu dah tengok. Ini siapa betul-betul saya cakap senang? Tak. Orang cakap you suka tawan semua benda. Tawan apa yang cakap tadi. Apa semua. Kita pernah kita bukan. Okay. Apa tadi? Saya nak tanya sekejap. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Okay, orang komen. Okay. Now I faham kenapa you nak move on. Okay? Kita move on. Allah, kalau gelap ya Allah. Orang tanya, tulisan ni cantik tak? Cantik. Tak. Tulisan I memang tak cantik. Tulisan Rizal memang sangat cantik. Dia tak payah tak baik tipu tau pula orang pasal. Tulisan I memang tak cantik macam doktor. Nak tengok samping tak? Tulisan ini semua dah cancel lah. Tapi tulisan I memang sangat. Masa I seorang boleh baca. Ya. Cantik dia tulisan you tengok. I takut sebab I macam banyak benda yang I tulis kat sini takut. Banyak rahsia. Tak apa. Dia orang tulisan pembuat ni dia tidak Tulisan dia tak cantik tak apa, janji orang ni bijak. Ada orang komen. Oh, baiklah. Terima kasih. Okay, tapi nak tengok tak something? I tulis kat pasir, cantik tak? Oh, wow. Kena kamera belakang tak? Kena tengok ni cantik. Tempat tu kan cantik. Kena letak. Macam nak flip tak? Macam nak flip tak? Astagfirullahaladzim bila zina. Ya. Oh, okay dah. Mana dia? Oh. Tengok I buat guna my finger. Saya tak? Okay, that's quite nice. Thank you. Sikit je. Hantar pun tu ni. Hah? Dia send that. No, I tak hantar tapi sebab lupa. Okay, thank you. Awesome. Tulisan cantik lah.
Yeah. But I didn't know you could draw though. I mean, you could draw and paint. That's hard. Tapi Ina tak banyak kali tanya sebab sebenarnya I segan lah. I pernah tanya, you suka tak drawing? Suka tak coloring? Ina tak pernah tanya. Yeah, you ask me. Tapi I memanglah tak ada tea sebab tu I malu nak kata. And dia tak pernah tanya apa instrumen boleh main. I cakap boleh main recorder je lah. Itu ada lupa dah. Itu lagu Zat Mayam dekat sekolah. Contoh kita nak buat sama-sama. Contoh kalau dia kata you boleh main gitar, kita boleh main gitar sama. Tapi tak apa. Tapi yang penting YB. I jadi apa? Nak cakap penari pun tak boleh. Tapi korang tahu tak YB YB ya, dia tak pernah ajak dia menari ke, ajak dia lah drawing ke tak pernah. Tapi dia ajak dia lah pergi library, perpustakaan comel kan. Library is good. Running okey lah. Pergi ni je. Pergi apa? Hiking lah. Itu okey lah. Tapi nak suruh I menari, menyanyi memang tak ada tea. Tak masuk I ni, I tak pernah lagi orang ajak I pergi ke perpustakaan. So aku cakap, kita library boleh. Cakap library tak boleh, cakap cantik kan library tu. Oh ni dekat depan Padang Dataran Merdeka. Kita mereka KL Library. Dia ada dua KL Library cantik. Selangor apa pustakaan Selangor pun yang bertingkat cantik. Tapi kita pustakaan negara boleh ditambah baik lah. Itu je lah yang nak dia tu. I sedih very close to library sebab dekat Muar dulu kita ada satu pustakaan, dia taklah besar tapi okey lah. Lepas tu dia musnahkan untuk pembangunan lain, which is okay, tapi kena gantilah library baru. Kalau digantikan dengan pustakaan yang kecil, sangat kecil tepi my office, yang memang tak ada orang pergi because it's so small. Dan kecil tak apa, tapi jumlah buku tu agak menyedihkan lah. So faham. Ya. Walaupun saya pun sedih tengok. We love to build malls, we love to build benda-benda yang tak berfaedah. Walhal kalau kita tengok kota-kota, bandar-bandar Islam yang paling berjaya dulu, knowledge is at the center. And while it was at the center, it was in the mosque, dalam masjid. So, yalah, di hari ni dia terpisah. Tak apa, itu nanti kasi ceramah lain pula. Jadi, yang dah lama tak pergi, Pusat Sains Negara. Ni pusat sains yang apa dia punya bumbung warna-warni tu dekat dengan Allah Pertamax. Oh, that one dia baru renovate. Dulu bila hujan mesti dia air masuk, sekarang okey dah. Oh, tu dah sangat lama dulu, tu zaman sekolah kan. Sama lah zaman sekolah juga. Masa sekolah. Itu yang sebab tu. Orang tanya dah berbuka belum lagi ya. Baru pukul 7.06. Dia dalam 15 minit. Bella kat sana buka pukul apa? Buka pukul 6 lebih macam tu lah. Lama lagi kan sebab Malaysia tak ada kehadapan. Betul. Ya. Macam buka apa? Saya buka sama je. Saya memang nasi kosong, 2 ayam, ada sayur, ada 2 telur. Dan memang setiap hari saya makan macam tu. Itu bisa ada persamaan sikit. Maksudnya kita tidaklah cari minta kena juga macam ni, kena juga ada lebih 3 lauk. Kita tak berkata itu kita sama kan? Sangat betul. Ya. Semua you akan lebih banyak koleksi air lah. Sekarang mana minat putih? Okey, lepas tu cakap pasal ikan yang dah naik haji tu. Kita tahu tu ikan tu dah naik haji dah tu kan? Apa ikan apa? Ikan haji. Dia dah naik haji tahu kan? Naik harga? Bukan naik harga, dia dah naik haji tahu kan? Tak tanya je. Satu bagai. Itu aku tak tahu dia dah naik haji. Alhamdulillah. Saya tahu yang menghajikan ikan tu je. Sabar je lah. Tak sangat tak ingat. YB tu tak ada orang komen. YB tahu tak YB apa ni YB sebut tu nama bapak saya Haji Rashid. Oh ya ke? Okey lah, dalam peringatan. Okey, sebenarnya ikan Bella makan Haji Rashid tu kalau kat Sabah. Ikan Haji Rashid maksudnya ikan mata besar. Ikan tu tak ada kat KL. You pun tak suka makan ikan. Kurang suka. Saya cakap dia kurang suka. Tapi kalau kata tak ada lauk yang ada ikan yang disediakan, dia tak akan menolak. Dia dah makan je. Tapi lepas dah kenal dengan YB, dia pergi makan asam pedas. InsyaAllah sedap betul. Sudah makan lah. Sedap pun sedap kan. Betul. And YB janji nak selalu bawa makan asam pedas. So kena
Pandai makan asam pedas. Nampak je tukar topik tu. Saya tengah cakap pasal siput sedut, dia terus cakap asam pedas. Saya tak nak ingat sebab saya kata siput tu macam ni. Kena undang sini. Lepas tu dia cakap, oh bagi salam. Macam, oh, dia ingat petua, betul tak? Dia ingat petua. Like, I thought that time lah sebenarnya. Suka lah tu nampak dia suka. Pasal topik ni kita masih duduk. Kalau kita daripada depan pun, dia cakap pasal siput. Bila kita ternampak, kita nak order makan siput. Dia akan cakap, ingat tak? Macam tu. Ingat tak? Tak, sorry. Dia bagi beri salam lagi ketuk 3 kali. Dah siput kecil. Sebab kelas tak sedut tu. Nakal. Sebab semua komen wajib nakal. Memang betul. Dia sangat nakal. Inquisitive. Suka tanya soalan supaya dapat belajar benda baru. Dia suka kacau. Itu dia. Dia macam Oyen. Macam Oyen. Macam Oyen. Oyen kan suka kacau orang. Oh, kalau ada dunia lain jadi haiwan memang jadi oyen. Memang dia jadi oyen. Ya. Okay lah. Kita nak buka. Thank you so much for joining lagi. Okay. I'll see you when you are back. Bila kita kan nak pergi balik. So, ramai orang tanya macam, you raya kat sana ke? Tapi tak nak beritahu. Kalau tak ada orang nak raya dengan Nyai, raya sendiri lah. Wow. Okay. Tengok. Dia sendiri buat TikTok lain lepas tu dia sendiri. Memang tak boleh. Memang tak boleh. Ya Allah, Bella dah lah. Bella stop. Sebab Zainab buat lawak saya gelap sendiri. Ya Allah, tak tahu. Okay. Jangan lupa buka puasa. Jangan lupa minum banyak air. Kepada kawan-kawan yang akan berbuka puasa sebentar je lagi. Ya. Walaupun kita berpuasa, kita berbuka pada. Ya. Ini bukan sebab untuk kita makan. Semua makanan yang tidak berkhasiat. Sebab kita nak lecture, kita marah lagi. Ya. Betul. Tak dia okey. Benda tu bagus. Memang kena share dengan orang. Dia tak boleh terikut. Betul lah. Kadang-kadang cara tegur tu tak betul. Sebab kena bersih. Dia kena... I rasa dia dah lebih sopan dah. Lebih baik dah. Thank you. Thank you so much. Enjoy the remainder of your trip in Saudi. InsyaAllah. Thank you. Dan lagi kat sepuluh Jack. Dan everyone lah. Jack bawa balik daripada bersukan. Wah. Jack pun dah bersukan hari-hari ni. Tak betul. Dia kena bersukan setiap hari sebab kalau tak dia kena tendang keluar rumah ni. Tak adalah. Tapi dia kena fit lah. Mana boleh. Rumah ni semua orang kena fit. Faham? Okay. Take care everyone. Sampai salam kat Dini. Benar. And enjoy the remainder of the time. I'll see you when you're back. InsyaAllah. See you soon. Take care semua. Assalamualaikum. Salam. Okay. Allah. Bye. Response ke keluar pun. Sekejap, saya cakap benda yang tak patut saya cakap. Allah. Waalaikumsalam. Hai semua. Masuk balik video ni. Kau jangan gelak. Ya Allah, tu kan first time. Okay, thank you so much. Cute-nya begitu. Ya Allah, Bella selalu risau kalau banyak sangat ketawa. Tak tahu lah kalau korang pernah juga macam orang kata kalau banyak sangat ketawa nanti dia boleh menangis. So thank you yang okay korang berbuka lah dulu. Okay, jangan nanti korang tak makan apa semua. Nanti insyaAllah malam sikit ke nanti kita buat live lagi. Okay, malam-malam sikit. Dan kat sini malam pula korang dah buat apa tak apalah. Lagi weekend kan. Sebab kata macam ni ya Allah. Bila duduk kat sekolah agama dulu kan, bila memang selebet. Jangan duduk kat sekolah agama dulu. Sabar je lah. Okay, bye. Tarikh apa? Tarikh raya? Bila tarikh apa ni? Bye, thank you so much. Allah. Okay lah. Selebet je. Pekat sangat yang kau ustaz pula terkejut tengok. Galistik semua. Bye, thank you so much. Terima kasih banyak yang sentiasa mendoakan Bella cakap benda baik. Korang memang sangat baik. So bagi kita sama-sama semua perbaiki diri kita jadi lebih baik InsyaAllah walaupun kita banyak kekurangan. Okay, sorry, bye. Selamat berbuka puasa. Assalamualaikum.